Wah. Siapa bagi ni? Ada Wia. Ada Wia bagi? Sebab apa? Tahu? Ada birthday ke? Tak tahu. Siapa dapat? Itu lah Isyana. Awak dengan Isyana dapat? Dia Dia pergi mana? Dia pergi Sarawak ke? Dia pergi Sarawak. Nampak ni? Dalam ni dia ada bagi ni. Ada Wia bagi. Mana ni? ada lagi. Mana? Ini dua ni. Mana? Susah nak main. Sepit rambut. Berapa? Ibu nak mana? Ibu nak mana? Bagi ni ke? Saya bagi kitchen ni. Ibu nak mana? Kita yang bagi. Nak ni. Dia bagi awak bagi ibu macam tu. Ada Wia dengar ni, ibu ambil. Ni, ibu ambil lah. So, patut sepit ni boleh lah letak rambut adik ni. Sepit. Sini. Stop. Sepit. Putih. Sepit. Tengok boleh sepit rambut Hera tak? Terima kasih siap bagi kotak kita boleh simpan kotak ni. Ni sesuai tak dengan rambut Hera. Kita tengok sesuai ke tak. Tengok sebab ni kot. Bagilah. Coba. Dia sepit je semua. Sepit. Siap kotak. Terima kasih. Terkejut awak dapat ni. Terkejut. Semalam dia bagi ke hari ni? Hari ni. Balik. Dia ada kecil-kecil jugalah. Sorok. Tersorok. Mungkin ada lagi barang-barang tersembunyi kat dalam ni. Kena tengok. Ada barang-barang tersembunyi. Kotak ni dia simpan. Kecil ni. Ni memang buat adik lah. Buat adik kan dia macam tutup. Macam tu kan. Pakai. Ni. Simpan. Boleh simpan ni. Ini memang sangat perlu lah kan. Padahal sepit tu banyak. Dia beli. Cuba biasalah budak-budak ni. Selalu hilang ke sepit. Thank you Adawiyah. Thank you. Kotak sama lah dengan siapa? Kawan awak tu tadi? Siapa yang dapat? Kotak sama lagi. Hitam. Syirah. Okay. Terima kasih Adawiyah. Terima kasih. Dapat simpan. Ni kawan-kawan bagi ni kena simpan. Yang ni bagi kat ibu kan? Ni kita bagi kat ibu. Baru balik ke Sarawak ke? Dia orang Sarawak ke? Kampung Sarawak. Kitchen. Letak kat kunci. Bagi tu. Kunci rumah, kunci kereta. Kita. Terima kasih Adawiyah. Terima kasih. Bye.